Bagaimana? Dah habis menonton bahagian pertama? Jika anda rasa bahagian satu menarik, pastikan anda terus menonton bahagian yang kedua untuk penerangan yang lebih lengkap. Untuk menamatkan bagaimana langkah-langkah melukis perspektif dengan baik. Langkah ke-12. Dari titik 1X, buat garis yang menghubung ke sudut dinding seperti dalam video. Ulangi proses yang sama untuk garis titik 2X. Langkah ke-13. Buat titik ancakan untuk bumbung. Buat garis selari dengan garis bumbung asal menggunakan titik ancakan sebagai panduan. Langkah ke-14. Buat titik ancakan bumbung. Ulang proses yang sama seperti bumbung kiri. Langkah ke-15. Buat satu titik selari dengan garis anjakan bumbung kiri. Gunakan titik perspektif 2 untuk mencipta garis anjakan untuk bumbung hadapan. Langkah ke-16. Unjurkan garis yang sesuai dengan saiz untuk papan pemanis. Unjurkan mengikut cerun bumbung sedia ada. Langkah ke-17. Gunakan titik perspektif B sebagai panduan untuk tarik garisan untuk papan pemanis bumbung untuk pandangan depan dan belakang. Tarik garisan yang sama dengan unjuran bumbung kiri dan kanan. Langkah ke-18, langkah terakhir, padamkan semua garisan struktur kecuali garisan perspektif. Menggunakan pen teknikal 0.3 mm, lakarkan atau jejak semula garisan perspektif seperti dalam video di atas. Sekian tutorial lukisan perspektif daripada saya. Semoga perkongsian ini membantu anda memahami teknik perspektif dengan lebih baik dan dapat diaplikasikan dalam hasil karya anda. Sekian, terima kasih kerana menonton.